Hai guys, selamat datang semula ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang semula ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu daripada K Studios. Dan bersama dengan anda hari ni tak lain dan tak bukan, iaitu Kai, host korang. Ya, Kai tahu yang dimana Kai dah 2 bulan tak update video. Kai minta maaf. Ada sebab je kenapa benda ni terjadi. So hari ni Kai akan explain kat korang lah kenapa. Jadi kenapa Kai tak update video dekat hampir 2 bulan ni, disebabkan satu adalah jadual kerja yang tak menentu, dan Kai masih lagi tengah manage masa Kai untuk buat jadual supaya Kai dapat post video kat korang setiap hari. Ada beberapa perubahan lah lepas ni yang Kai akan buat, dan harap perubahan tu dapat membantu untuk korang sentiasa akan ada video untuk korang tengok, InsyaAllah. Dan yang kedua adalah Kai jatuh sakit. Kai jatuh sakit, di mana Kai muntah, ceret beret, dan juga senang tertidur secara tiba-tiba. Lama Kai kena 2 minggu, dan benda tu berulang 2 kali. So kalau korang nampak Kai macam lain, mungkin disebabkan sakit tu lah. Tapi Alhamdulillah Kai sekarang dah okay. And sorry korang, Kai minta maaf sangat-sangat. Tapi insyaAllah Kai minta korang doakan yang terbaik untuk Kai dan K Studios. Dan kepada mereka yang sentiasa support Kai sehingga hari ini, Kai nak ucapkan terima kasih. Thank you so much guys kerana support Kai sehingga hari ini. Dan Kai nak shout out kepada beberapa fans yang ada jumpa dengan Kai, iaitu D, kita ada Mirul, dan kita ada lagi seorang abang dia, dan juga beberapa orang lagi lah. Thank you so much guys kerana jumpa Kai dengan korang tegur. Thank you so much. Kepada semua yang tengah menonton sekarang ni, ya Allah guys, thank you so much kerana sokong K Studios. Dan kepada mereka yang baru saja datang semula ataupun yang baru je nak tengok K Studios ni, jangan lupa untuk subscribe, turn on the notification, dan share video ni kepada semua rakan-rakan seram sikit anda. Dan kalau korang ada cerita yang nak dikongsikan dengan K Studios, jangan lupa untuk email ataupun WhatsApp je dekat nombor yang tertera di bawah. Okey lah guys, rasa macam dah terlambat sangat nak cakap, tapi tak apalah, Kai cakap je. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mohon maaf saya batin daripada hujung rambut sampai hujung kaki kalau ada benda yang Kai buat secara sengaja ataupun tak sengaja yang buat korang rasa annoying. Dan semoga korang terus untuk mensupport K Studios sampailah bila-bila. Jadi Kai dah hutang dengan korang banyak gila cerita hantu. Dalam masa 2 bulan ni Kai ada lebih kurang 8 cerita hantu cerita kat korang. Tapi jangan risau, kita akan go one by one. Jadi untuk hari ini, tanpa kita melengahkan masa lagi, jom kita teruskan untuk cerita hantu yang pertama. Okey baik, cerita hantu ini dikongsikan oleh kawan Kai, iaitu bernama Aida, yang di mana benda ni berlaku sewaktu dia nak pulang ke kampung untuk beraya. Jadi Aida ni merupakan kawan Kai yang dah kenal lama juga sebenarnya, dan dia sekarang ni menetap di Kuala Lumpur atas sebab urusan kerja. Dan untuk pertama kali ni dalam seumur hidup dia, bukan seumur hidup sebenarnya pun, maksudnya dekat kerja baru dia tu, akhirnya dia dapat cuti yang sangat panjang untuk pulang ke kampung. Dia dah lama gila cakap dia tak balik kampung, dan masa hari raya ni merupakan turn dia pula untuk pulang ke kampung. Jadi Aida ni dah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Syah, yang Kai kenal agak lama juga sebenarnya. Dan untuk masa sekarang ni mereka masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Mereka bekerja dalam bidang yang sama, cuma daripada office yang berbeza. Jadi dua-dua dapat cuti untuk balik kampung. Si Aida ni punyalah semangat nak balik kampung. Jadi dia siapkan semua tugasan-tugasan di hari tu, katakan semua kerja-kerja office on time, terus balik rumah. Sampai je rumah, dia dengan husband dia kemas apa yang patut,
pack barang-barang dan terus sumbat semua benda tu masuk dalam kereta diorang. Jadi diorang ni decide untuk gerak pada waktu malam untuk balik kampung. Biasalah mungkin ada orang yang suka balik waktu siang, mungkin ada orang yang suka balik waktu malam. Sebab kadang bila waktu malam ni korang tengok highway tu sangat sunyi dan tak banyak kereta. Jadi itu yang difikirkan oleh diorang. Sementara tu pula diorang ni baru balik kerja, jadi diorang ni nak rehat sekejap lah sebelum diorang nak berangkat untuk balik kampung. Sebab kampung Aida ni jauh. Kampung Aida ni terletak di Perlis yang makan masa 5 hingga ke 6 jam untuk sampai ke sana, tengok pada keadaan jalan raya macam mana. Jadi pada setiap tahun bila Aida dapat peluang untuk balik ke kampung, suami dia dan Aida ni akan pulang ke kampung bersama-sama. Bukannya suami tak ada kampung, tapi suami Aida ni iaitu Shah merupakan anak yatim piatu yang di mana dia dah pun kehilangan kedua ibu bapanya. Jadi keluarga Aida ni dah macam keluarga dia sendiri dan dia orang memang rapat gila, macam best friend guys. Aida dengan Shah ni dah start nak gerak balik lah. Jadi dia orang decide untuk gerak pada pukul 10 lepas waktu isyak, dah rehat apa semua, dah settle semua barang, dia orang terus start kereta, terus jalan ikut highway. Setelah beberapa jam diorang lalu dekat highway tu, jam dah menunjukkan 12.15 minit malam. Pada permulaannya dekat highway tu macam ada banyak kenderaan, tapi bila dah lama-lama tengok kenderaan tu sedikit demi sedikit makin menghilang dan keadaan tak sesak sangat pada malam tu. Jadi Aida dan suami dia ni Shah, biasanya diorang akan ganti-ganti untuk mandu. Kalau seorang ni ngantuk, seorang lagi ganti. Kalau seorang lagi ngantuk, seorang lagi ganti. Tapi kalau dah dua-dua mengantuk, diorang kena berhenti dekat mana-mana kawasan rehat yang terdekat. Jadi diorang berhenti di satu kawasan ni, di mana keadaan di sana sangat terang tapi tak ramai orang yang ada dekat situ. Jadi suami si Aida ni keluar untuk pergi beli kopi, beberapa tin, snack sikit untuk menjadi kudapan sementara diorang nak memandu lagi beberapa jam untuk sampai ke Perlis. Si Aida ni macam terasa agak pelik lah. Selalunya ramai orang yang akan balik kampung pada waktu malam. Esok tu merupakan puasa yang terakhir. Sepatutnya ramai orang gerak malam ni sebab tak nak jam. Tapi bila dia tengok malam tu tak berapa ramai. Jadi dia macam husnuzon je lah, mungkin orang akan balik besok. Sebab tak semua orang yang suka gerak malam guys. Macam Kai sendiri, Kai takut nak gerak malam. Kalau seorang cakap Kai memang takut nak gerak malam, kalau apa-apa pun semua Kai akan gerak siang. Kalau nak gerak malam tu boleh, tetapi Kai akan pastikan bukan Kai yang drive. Kai akan suruh orang lain drive dan saya akan menjadi penumpang ber-PhD dan juga bermaster di situ hinggalah sampai ke destinasi. Jadi setelah hampir setengah jam Aida dan suami ni berehat di kawasan R&R tu, so diorang pun decide untuk gerak lah dan meneruskan perjalanan untuk sampai ke kampung dia ni. Jadi estimation masa tu makan masa 5 ke 6 jam. Tapi kalau dalam keadaan lengang ni mungkin diorang boleh sampai awal. Bila diorang ni meneruskan perjalanan lalu dekat kawasan highway, keadaan tenang, sunyi, hanya ditemani dengan bunyi radio. Tetapi dalam kesunyian tu ada satu kejadian pelik yang berlaku dekat highway. Dari kejauhan Aida nampak satu laluan highway ni, memang satu je yang terus, ada satu kawasan ni tiba-tiba berkabus. Pada akal manusia mungkin kita anggap sebab waktu dah pagi jadi kabus mungkin boleh muncul. Tetapi macam tak logik kalau kabus tu hanya muncul satu tempat saja. Kira macam dekat jalan tu, korang nampak jalan tu je yang ada kabus, lepas tu lepas jalan tu tak ada kabus lah. So Aida mula-mula macam pelik, kenapa ada kabus kat sini? Mungkin sebab dah malam ataupun mungkin sebab dah pagi. So masa tu Aida tengok jam dan jam dah menunjukkan pada jam 3 pagi waktu tu. Jadi dia tak nak fikir panjang-panjang, tak nak fikir yang pelik-pelik sebab dia orang nak drive jauh lagi. Jadi si Aida ni husnuzon je, mungkin dia adalah kabus biasa dan fenomena ni mungkin berlaku setiap pagi dekat kawasan tu. Tetapi apa yang Aida tak tahu adalah ada benda menarik dan menyeramkan sedang tunggu dia ke dalam kabus tu. Bila kenderaan Aida ni hampir sampai ke kabus tu, Aida dapat merasakan satu perasaan gelisah, takut, budak-budak jantung dia, rasa macam ada benda yang tak kena. Dan bila mereka melalui kawasan kabus tu, keadaan jadi panas. Walaupun aircon kereta dia tengah on dan memang sejuk gila pagi tu, tapi bila diorang lalu dekat kabus tu, keadaan jadi panas sangat. Dan lepas dia melepasi kabus tu, lepas beberapa minit, kereta jadi sejuk lagi. Aida pandang laki dia, tak nampak pun pelik. Aida fikir benda tu cuma terkena dekat dia saja.
Dan benda tu tak ada apa-apa efek kat suami dia. Tapi dia macam abaikan lah sebab kabus je kan. Apalah sangat kabus. Normal lah dekat highway kalau ada kabus. Jadi selepas dia melepasi kawasan tu, tengok suami dia tak ada apa-apa, tak ada benda pelik berlaku, diorang pun teruskan perjalanan. Tetapi semasa suami dia tengah memandu kereta tu, tiba-tiba daripada arah belakang kedengaran satu suara yang sangat halus panggil nama si Aida ni. Aida. 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 Halus sangat. Dan Aida tahu panggilan tu datang daripada seat belakang. Dan sebenarnya korang tahu Aida belum ada cahaya mata dan hanya mereka berdua sahaja yang ada dekat dalam kereta tu. Aida ni ada perasaan nak pandang ke belakang untuk tengok siapakah si dia yang ada di belakang. Tetapi sebab Aida tak nak benda pelik ataupun tak nak ada benda berlaku sebab diorang dekat highway sekarang ni. Tak ada tempat dah untuk diorang macam like nak stop tengah-tengah highway pagi-pagi buta ni. Macam no, tak boleh. Aida kuatkan semangat dia. Aida fikir macam like, oh, ini mungkin hanya satu imajinasi. Mungkin aku mengantuk, Aida kata. So, Aida pun tidur dan dia biarkan benda tu berlalu. Pada selepas azan subuh, Aida dan suami dia alhamdulillah selamat sampai ke Perlis dan terus pergi ke kawasan kampung Aida dan juga terus pergi ke rumah mak ayah si Aida. Jadi bila dia sampai ke rumah bapak Aida ni memang disambut oleh adik-beradik dia. Aida ada 4 orang adik-beradik. Semua dah kahwin. Dan memang anak buah dia ada ramai gila. Ada lebih kurang 8 orang lah macam tu. Cuma Aida je belum ada lagi rezeki untuk ada cahaya mata. Tapi diorang tak judge Aida. Diorang tak tanya pasal anak. Dan diorang tak tekan Aida pasal nak dapatkan anak. Tu yang sangat bagus lah pasal family Aida ni. Jadi bila dah sampai, diorang pun sampai, oh Aida, peluk semua, kakak ipar apa semua, salam dengan adik-beradik apa semua. Dan diorang pun, laki dia bawa barang-barang semua daripada bonet, bawa naik atas apa semua. Dan bila dah huha-huha kat luar tu, semua dah naik atas. Tiba-tiba, bila si Aida ni nak melangkah masuk ke rumah, dia ditegur oleh salah seorang anak buah dia. Dan apa yang dikatakan oleh anak buah dia ni menjadi tanda tanya kepada diri Aida pada waktu tu. Anak buah dia kata, Acik, siapa dekat dalam kereta tu? Kenapa tak ajak dia keluar? Bila Aida pusing ke belakang dan pandang ke arah kereta tu, dia tak nampak sesiapa pun ada dalam kereta tu. Kereta dah berkunci, suami dia ada dekat depan mata dia dekat ruang tamu. Jadi siapa yang budak tu nampak dekat dalam kereta tu? Aida pusing balik. Aida tanya anak buah dia, Nampak apa dekat kereta Acik? Nampak macam ada orang hitam duduk dalam kereta Acik. Jadi untuk menghilangkan rasa takut tu, Aida terus kata, oh tak adalah, tak apa-apa. Bayang-bayang je tu. So dia tolak anak buah dia masuk dalam rumah, terus tutup pintu, terus lepak dekat ruang tamu dengan adik-beradik dia semua dan abaikan apa yang berlaku. Jadi hari pun berlalu sehinggalah waktu berbuka puasa. Orang memang makan sakan, makan besar malam tu sebab besok nak raya. Semua orang dah prepare dah baju, dah prepare segala-gala, duit raya dan gendang, ketupat dan sebagainya. Semua dah prepare dah. Diorang ni tinggal nak relax dan tunggu besok untuk menikmati hari raya. Jadi pada malam tu merupakan malam solat tarawih yang terakhir. Jadi ayah Aida, mak Aida dan semua adik-beradik dia pun basuhlah diri Aida pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumahnya, yang di mana hanya memakan masa 5 minit sahaja daripada rumah dia untuk sampai ke masjid tu untuk menunaikan solat tarawih. Tetapi adik Aida yang bongsu dan juga kakak ipar dia tak pergi. Sebab apa? Satu, adik dia yang bongsu tu period. Kak ipar dia pula tengah sanak mengandung, tak larat nak jalan jauh. Jadi diorang berdua lepak kat rumah. Dia kata, betul tak nak pergi? Cakap betul, tak apa, kita orang kat rumah je. Nanti apa-apa nanti kita orang panggil lah kalau ada apa-apa. Dia cakap macam tu. Tak jauh pun, masih dekat je pun. 5 minit je jalan. So diorang semua pergilah solat tarawih, tinggalkan yang 2 orang ni dekat rumah.
Jadi lepas habis solat tarawih, diorang semua pun pulanglah ke rumah. Bila diorang semua ni melangkah masuk ke rumah, diorang nampak kakak ipar si Aidah ni dan juga adik dia tengah duduk sambil menggigil ketakutan. Apabila Aidah tanya, bila semua orang tanya, dan macam abang dia ni pun pergi tanya wife dia kenapa, Aidah tanya adik dia kenapa, then diorang cakap masa diorang tak ada dekat rumah tu, lepas semua orang dah pergi, adik dia yang perempuan ni tutup pintu dan diorang lepak dekat ruang tamu untuk tengok TV. Tiba-tiba terdapat satu bunyi ketukan yang sangat kuat, macam nak roboh rumah tu. Tetapi yang peliknya adalah ketukan tu bukan pada satu tempat. Ketukan tu ada dekat sekeliling kawasan rumah dia. Bila adik si Aidah ni, yang bongsu ni, beranikan diri tengok keluar, tak ada apa-apa. So dia masuk dan tutup pintu. Bila dia tutup je pintu, bunyi tu datang balik dan makin kuat. Jadi dia orang ingat macam, oh mungkin ada budak-budak ni yang datang nak prank ni. So untuk tangkap budak-budak ni, si adik si Aidah ni cuba tengok daripada celah-celah tingkap, tengok siapa yang dekat luar. Alangkah terkejut dia. Bila dia nampak orang yang disangkakan budak sebenarnya bukan budak dan juga bukan orang. Apa yang dia nampak adalah ada satu lembaga hitam tinggi bermata merah sedang berjalan mengelilingi rumah tu. Disebabkan adik si Aidan ni terkejut, so dia pun terus pegang kakak ipar dia, tutup mulut, tak cakap apa-apa, diam, tunggu sampai diorang balik. Jadi Aidah rasa macam ada benda yang tak kena, dan tiba-tiba ayah si Aidah ni panggil Aidah dan suami dia masuk ke dapur. Sampai kat dapur, bapak terus tanya, ada apa-apa berlaku ke masa korang balik? Ada terlanggar benda ke apa ke? Lalu suami si Aidah ni pun cakap, tak ada ya, masa balik tu elok je, tak ada apa-apa pun, highway pun lengang, tak ada nampak apa-apa pun, Syah drive elok je. Tapi si Aidah ni cakap lain. Masa kita orang dekat highway, ada nampak ada satu kawasan ni berkapus. Dan kita lalu kawasan tu. Lepas tu bapak tanya, Masa korang lalu berkabur tu korang siapa? Anas. Saya rasa ada benda yang mengikut orang ni. Dan mungkin benda tu daripada kawasan highway tu sendiri. jadi sedikit cerita pasal bapak si Aidah ni, dia merupakan seorang pengamal perubatan Islam yang di mana hanya menggunakan amalan tu ataupun perubatan tu dalam ahli keluarga dia sahaja. Maksudnya orang yang dia kena mengenai dengan Aidah ni je ataupun family dia akan ubat. Orang luar tengok keadaan jugalah. Kalau macam teruk sangat ataupun benda dia tak boleh handle, dia tak akan handle lah. Kalau benda yang dia boleh handle, dia akan handle. Macam tu. Jadi ayah si Aidah ni dah risau sebab dia kata memang ada benda. Sebab dia kata bila si Aidah ni sampai, memang dia dapat rasakan ada benda yang tak kena, tapi tak tahu apa. Sampailah kejadian tu berlaku. Jadi apa yang bapak si Aidah ni buat adalah dia ambil sikit garam dan dia tabur keliling rumah, dia pagar rumah dulu, and then dia call kawan dia, Pakcik Ayub. Sampai je kat rumah, dia jumpa dengan Aidah, dia terus cakap macam ni. Kau ni dah. Dengar li, balilah siam hai. Kau ia pun, bacalah pia batu. Minggu dah, langgar kawasan dia ni. Hei. Lepas tu bapak dia pun sahut. Kau nak salah kau budak tu pun macam main ni. Dia kami nampak. Ayah si Aidah ni dan Pakcik Ayub ni nak settlekan benda tu malam tu juga. So besok dia nak raya, so dia tak nak tangguh benda lah ni. Kalau boleh selesaikan malam tu juga, dia selesaikan malam tu juga. Jadi ayah si Aidah ni pergilah ke kereta dia dengan Pakcik Ayub. Ada bacaan-bacaan yang dia baca ayat suci Al-Quran. Dan tiba-tiba, jarak tak jauh pun daripada rumah Aidah tu, ada satu pokok kelapa besar. Dan daripada belakang pokok kelapa besar tu, benda Allah tu keluar dan munculkan diri. Setiap apa yang dikatakan oleh adik Aidah, dia tinggi, mata dia merah, dan dia sedang berdiri dekat situ sambil mematikan. Semua orang kat rumah tu nampak. Anak-anak buah dia semua takut. Dia orang sorok dalam bilik. Aidah dengan mak dia, dengan abang dia ada kat luar, yang lain semua kat dalam, dengan suami Aidah sekali pun ada kat luar, tengah menyaksikan pergaduhan. Mungkin pergaduhan lah, pergaduhan ataupun perubatan yang ayah ni nak jalankan
untuk clearkan benda ni. Jadi ayah dia pun tanyalah, macam berdialog lah dengan Benalah tu. Kau siapa? Kenapa kau ikut aku? Apa yang kau nak sebenarnya? Dia diam, tak cakap apa-apa. Lepas tu ayah dia tanya lagi. Kenapa? Dengan anakku. Kenapa kau ikut dia? Tiba-tiba lepas dalam 1 minit macam tu, benda tu bersuara. Aku suka anak kau. Dia special. Aku nak kawan dengan dia. Ayah dia kata, Tak boleh. Kau dengan dia daripada alam yang berbeza. Dia kau araf yang kau terpergi. berdebat, bergaduh mulut apa semua, dah lempar garam, dah lempar itu, benda ni memang degil. Tapi last akhirnya benda tu pun pergi, menghilangkan diri. Lama juga, dekat sejam hampir 2 jam diorang berdebat. Dan bapa si Adan ni terus arahkan suami dia, Syah, untuk bersihkan kereta tu malam tu juga. Basuh semua benda, luar dalam. Sebab apa? Dia kata benda tu dah masuk dalam kereta masa diorang balik ke kampung. Dan benda tu ikut daripada start kabus tu sehinggalah kat rumah Aida. Dan dah settle semua tu, Aida pun tidur malam tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Dan besok hari diorang beraya macam biasa. Lepas Aida ni dah habis cuti dia dekat seminggu dekat sana, dia pun pulang lah ke KL. Tapi kali ni dia pulang pada waktu siang dan bukan pada waktu malam. Jadi itulah dia cerita yang pertama yang dikongsikan oleh kawan Kai. Kalau korang nak balik kampung, berhati-hatilah.